Tahun ni saya baru mula nak aktif untuk menyelesaikan isu-isu kes Along. Sebelum ni saya duk pelik pasal apa tak boleh selesai tentang kes Along ni. Kebanyakan mereka berunding dengan pihak Along untuk bayar balik. Tapi dengan saya tidak. Saya tidak akan benarkan mana-mana bangsa Along membuat bayaran balik. Okey, kalau hampa dah bayar yang pertama tu, kalau ada 40 ke 30 ke belakang yang Along offer sebelum ni, memang saya tak bagi mereka bayar. Saya suruh mereka buat report polis dan saya akan bantu untuk draft report polis lah. Baik, ada satu cerita yang paling menarik yang saya dapat yang terdekat ni. Mangsa telah pinjam lebih kurang dekat 2 juta. Okey, dan dia dah bayar lebih kurang 1 juta lebih. Ini memang menarik lah. Saya minat sangat kes ini untuk saya ambil. Mangsa telah buat report polis tapi tak ada tindakan. Tapi tak apa, saya dah buat satu draft baru dan saya akan cuba monitor laporan polis yang baru ni untuk saya tengok macam mana saya boleh bantu ataupun tidak dari segi mangsa Along ni lah. So saya rasa teruja sangat untuk saya selesaikan masalah yang jutaan ringgit yang diberikan oleh Along kepada peminjam, dan peminjam pun dah bayar dengan jumlah yang agak tinggi lah, 1 juta lebih juga. So saya harap doa rakyat Malaysia untuk dapatkan saya selesaikan masalah ni, dan saya amat teruja dengan kes ni untuk dapat saya selesaikan. Saya dah tahu dah tip saya bagaimana. Sebenarnya senang je masalah kes Along ni. Tak payahlah nak kecoh-kecoh ke apa ke, tak payah. Saya tahu dah teknik bagaimana untuk nak menyelesaikan masalah kes Along supaya Along ditangkap dan didakwa.